seorang penelipu lara di sekolah. Okey. Mari ke Kuala Lumpur. Macam mana cerita? Kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tahap lukisan Abang Sabri ni adalah tahap lukisan portrait ataupun abstrak. Okey, saya sebenarnya sebab tu saya tidak terkenal sebagai pelukis, sebab saya tidak ada satu yang saya pegang. Ini bahayanya kalau kita pegang semua. Akhirnya kita merata macam-macam. mengata akhirnya kita kata tinggal semua. Kita tahu semua sikit jadi. Saya minat kepada abstrak sebagai seorang pelukis. Tentunya saya minat kepada apa genre lukisan pun. Okey. Baik portrait, baik abstrak dan sebagainya. Semua tu saya minat. Dan saya pernah buat kerja tu semasa saya di Dewan Bahasa, saya jaga Dewan Sastra. Tentunya lukisan-lukisan di Dewan Sastra tu agak abstrak. Dia tak sama macam lukisan di Dewan Siswa, budak remaja, Dewan Budaya, budak-budak kan. Imuda dia pegang Dewan Pelajar sebab itu lukis kartun kan. Saya jaga Dewan Sastra yang lebih dewasa. Jadi lukisan-lukisan saya yang lebih abstrak. Okey, oleh kerana saya minat melukis dan dalam masa yang sama saya minat menulis. Okey, saya minat menulis kan. Saya dah mula belajar membaca. Jadi minat menulis itu pun datang kan. Peluang saya ke Dewan Bahasa adalah secara Tuhan yang atur. Kita tak pernah atur. Tak sengaja. Ada saudara saya, suami kepada saudara saya yang bekerja dengan Dewan Bahasa Pustaka. Dia bawa balik kampung, dia balik cuti. Dia bawa balik 2 borang kerja kosong. Okey. Dia bawa saja. Pergi ke rumah saya. Saya tak ada. Kita tak lekat kat rumah kan, main-main kan. Adik saya dah isi satu. Adik perempuan saya menunggu result SPM. Okey. Dia dah isi satu. Sementara tunggu result, dia isi satu lah. Jurutype. Sebanyak ada satu kosong. Saya tengok situ, pelukis.